Aku nak pakai hair dryer macam mana? Rambut pun tak ada. Tapi kan kalau aku pergi travel, aku suka keringkan rambut anak aku pakai hair dryer tau. Tapi sebelumnya aku pakai jenis biasa macam ni, memang lambat nak kering. Lepas tu pula dia punya haba tu memang panas sebab kita tak boleh nak kontrol dia punya suhu tau. Okey, tapi lepas aku jumpa hair dryer daripada Yole ni, dia punya blower kan memang padu gila. Okey, dia ada 2 speed je. Aku pakai speed yang pertama pun dalam seminit lebih rambut anak dah kering dah. Okey, dan yang best hair dryer ni dia ada 4 mode suhu tau. Okey, dan suhu tu dia akan bagi tahu dekat indikator lampu kat sini. Mode warna biru ni sejuk dalam 30 darjah Celsius. Untuk mode warna merah ni panas lah dalam 60 darjah Celsius. Okey, dan untuk mode warna circulation ni dia akan tukar daripada sejuk ke panas macam tu lah. Okey, dan yang paling best dia ada mode untuk kanak-kanak tau. Okey, dia akan naik warna hijau kat sini dan dia punya suhu range dalam 40 ke 50 darjah Celsius macam tu. So anak pun memang selesa dengan suhu tu. Okey, dan kau tengok dia punya size pun okey lah, tak kecil, tak besar sangat dan berat pun dalam 200 gram macam tu. Okey, dan dijatangkan juga dengan satu nozzle magnetik ni. Okey, so dia punya angin tu lebih kecil lah. Okey, dan dia bagi pula satu back pouch ni. So buatkan hair dryer ni memang sangat-sangat mesra travel. Taklah makan ruang sangat dan dia ringan. Dan dia ada 2 pilihan warna je. Yang aku ambil ni warna pink ni memang cantik. Dan bagi aku harga dengan kualiti dia kan memang berbaloi sangat. Serius, beli sekali je tapi pakai lama. Kalau berminat boleh check harga dekat link. Grab cepat sebelum stok dia sold out.